Saya copy menu abang ni, dan menu ni mendapat galakan kat kedai akak tu. Okey, akak tu dah copy. Dia copy menu abang yang mana tu? Burger canai. Burger canai tu dia tiru, dia buat kat kedai dia, laku keras kat kedai dia. Alhamdulillah. Okey, hari ni abang nak tunjukkan roti canai digabungkan dengan ayam goreng. Kat kedai abang, nama menu ni adalah Cika Wrap. Gabungan roti canai dan ayam goreng tu dibalut. Okey, sebenarnya menu ni sangat popular kat negara China, dekat Hong Kong, Taiwan. Diorang dah sampai ada franchise sendiri. Franchise nama kedai dia Liang Sandwich. Diorang buat sandwich tu pakai roti canai. Luar dia roti canai, dalam dia topping macam-macam daging, sayur, lauk-lauk semua dia buat. So ni lagi satu idea yang abang boleh bagi korang cara buat kat kedai korang. Mudah-mudahan kedai korang laku keras macam akak tu tadi. Kedai dia buat burger canai. So ni ayam goreng. Korang jangan tak takut mencuba. Try menu baru, try jual, try campaign kan. Dekat kedai abang dah macam-macam menu. Dah lebih dekat 50 menu. Ni salah satu korang boleh tiru dan korang boleh cuba buat. Mana tahu boleh laku keras kan. Dengan menu ni korang boleh pergi haji, dapat abang commission sikit. Okey, korang boleh cuba menu ni kat kedai abang, nama dia Cika Wrap. So korang boleh namakan apa saja, ayam balut ke, terpulang kat korang kan. Okey, selamat mencuba. Menu ni sangat sedap. Jumpa lagi. Bye bye.